Boleh tak tambah 2 hari lagi? Tambah 2 hari lagi boleh 1,000. Faham lagi? Dan kita kau tak ada nak ngaji dah. Tak ada nak betul apa dah. Faham? Masa ni masa sihat ni. Faham? Lepas tu kan sakit kan. Kalau boleh balik tak balik. Nak kan susah. Kau susah kan? Dah duduk kain kakung biar parit. Kau nak apa? Kain duduk gerak. Tak boleh kerak bagi pasal tunang jual. Boleh 12 riyal. Betul tak? 12 riyal tu lepas tu balik di rumah beli gitu gini tinggal 4 riyal. Gitu lah. Tak sehari-sehari. Betul tak? Tiba-tiba sakit. Tak boleh jual kakung dah. Masuk hospital. Yang mana mari? Anak cucu apa tunang, anak cucu duduk Bukit Jong, anak cucu duduk di Gemuruh. Faham? Anak cucu duduk Marang, Bukit Rasing, Kubang Lembek. Faham tak? Kubang Kura. Faham lagi? Amal tak mari? Oh, sehari kat 200 riyal boleh. Faham tak? Hari kelima tu tengah hilang meeting. Pak jual kakung ni. Banyak enggak ada. Kat 200 hari duduk 4 hari. Kat 900 boleh. Doktor ni Motih dah boleh balik tau petang ni insyaAllah. Motih dah baik dah. Boleh tak tambah 2 hari lagi? Tambah 2 hari lagi boleh 1,000. Faham lagi? Buat aku ni. Faham tak? Tu lah. Allah Rabbi, malah lah aku nak cerita gitu. Pitih lah, pitih. Kerja dia pitih.